Okey, macam mana nak sebut nombor ni? Sini kita nampak ada 2, 6, 1, 4, 3. Macam mana kita nak sebut semua sekali? Macam mana kan? Okey, macam ni. Caranya, kita akan buat koma. Start daripada belakang ni, 3 nombor yang ke belakang. 1, 2, 3. Kita akan buat koma dekat sini. Macam ni. Kita tulis nombor tu macam biasa. Lepas tu, kita buat koma. Start dari sini tau. Kita akan kira 3 nombor daripada belakang, daripada kanan ni. 1, 2, 3. Kita buat koma. Kita buat koma. Kenapa nak buat koma ni? Sebab kita nak asingkan. Kenapa kita nak buat koma ni? Kita nak asingkan. Wajib ke nak buat koma ni? Koma ni tak wajib tau. Jadi, untuk permulaan ni, kita buat koma tu, kita tutup dulu yang 3 nombor ni. Kita akan nampak nombor ni dulu. Jadi, sebutan dia akan jadi berapa ni? Sebut yang ni dulu. Nombor apa yang kita nampak? Yang kita nampak 26. Jadi, sebutan tu memang betul. 26. Jadi, ini 26. Yang koma ni macam ribu. Kita anggaplah macam ribu. Dia macam satu perhentian. 26,000. Lepas tu kalau kita tutup yang ni, dapatlah tu semua sekali berapa tu? 143. Nampak tak? Kita sebut satu-satu dulu. Kita sebut yang ni dulu, 26. Lepas tu, koma tu 1000. Lepas tu 143. Lagi sekali. 26,143. So 26,143. Ada satu lagi cara sebenarnya. Kita jarakkan je. Nombor ni, kita jarakkan je. Macam mana? 3 nombor yang kat belakang ni, 1, 2, 3 ni. Lepas tu, ni macam rapat kan? Yang ni kita jarakkan. 6 ni dengan 2, 6 ni. Nampak tak dia macam ada jarak? Jarak ni pun sama je macam koma ni. Kita nak asingkan. Maksudnya sebutan tu akan jadi ni. 26. Sini ribu lah. 26,143. Jarak sikit je tau. Jangan jarak jauh sangat. Jangan jauh sangat ni. Ini dah jadi nombor lain dah ni. Jarak sikit je. Kita jarakkan sikit je. Sini jadi 26,143.